So macam mana nak develop mindset orang kaya? Ini yang saya buat. Yang first kali saya tukar circle. Sebab apa? Circle memang sangat penting lah. Kalau nak jadi orang kaya, kena cari orang yang circle rajin. Memang jenis bersuara punya. Jangan duduk dengan orang malas. Orang malas memang anda sekali lah jadi akan malas. Faham kan? Circle memang utamalah benda yang saya buat. Tapi kalau jumpa orang, tegur lah. Jangan putuskan silaturahim. Okay? Tegur je. Sebab itu sangat digalakkan lah. Maksud saya dekat sini, kita cari circle yang lebih tinggi daripada kita. InsyaAllah kita akan jadi orang kaya juga. Yang kedua, kena ada attitude untuk belajar setiap hari, okay? Setiap hari ada improvement, setiap hari ada belajar benda baru, setiap kali ada input lah, input yang baru. Jangan stay dengan benda lama sebab benda lama dah tak relevan. So, banyakkan study, banyakkan explore benda-benda baru kan. Sebab dunia moden teknologi memang tak tunggu kita, okay? Siapa paling laju, dia akan menang. So, aktiviti yang boleh buat adalah sehari baca buku ke, belajar dekat YouTube ke sejam. At least ada satu benda barulah belajar setiap hari, okey? Yang ketiga, jangan berkira sangat apa yang benar kita buat. Contohnya, kita kerja lama, kita kerja 8 jam, tiba-tiba balik tu kita nak rehat sampai 5 jam. Jangan macam tu, kita kena guna masa tu sebaiknya. Sebab orang kaya dia tak akan buang masa, dia sentiasa develop setiap saat, setiap minit dan setiap waktu, okey? Itulah mindset orang kaya, dia tak akan buang masa. Sebab masa tu emas. Senang cerita macam ni lah, pengorbanan permulaan tu yang penting lah. Kalau sehari tu kena tidur lewat ataupun kena tidur lambat, tak boleh nak rehat sehari tu, kena korbankan sebab sekejap saja. Kena ada aim lah, 3 tahun pertama ke, 5 tahun pertama ke, kena buat macam tu kan. Itulah mindset orang kaya. Yang empat ni tak kira umur, kita kena belajar dengan orang tu, okey? Muda ke tua, kita kena belajar. Kita kena hormat dia, tak kisah umur, okey? Faham tak? Kita kena ambil apa yang dia power tau. Macam satu bab ni, kita tak erti, kita kena belajar dengan dia, tak kira umur dia. Macam umur dia muda daripada kita belajar lah. Contoh, dia pandai satu bab tu, tapi ambil ilmu dia, okey? Jangan belagak sangat, jangan ego ataupun buat apa aku nak belajar dengan dia ni, tak perlu. Tak perlu ego macam tu, sebab orang yang ego macam ni memang dia akan lumpuh ke depan nanti. Sebab teknologi ni berkembang laju lah. Kita kena laju. Kita kena ambil orang muda ni selalunya. So, orang muda ni banyak idea baru, kita kena hormat mereka, kita kena tanya mereka. Orang yang kita dah berumur ni, kita tak boleh nak belagak sangat pun sebenarnya. Ilmu yang kita ada sekarang, contohlah belagak ada 10 tahun pengalaman. Sebenarnya 10 tahun pengalaman tu dia tak relevan pun. Dah ke belakang dah, kita kena laju pergi ke depan, kena tengok ke depan. Itu yang pentingnya mindset yang keempat ni, di mana kita kena ambil result orang yang power. Kita ambil belajar, kita apply dekat kita, okey? Sebab semua benda ada expired. So, kalau kau rasa video ni bermanfaat, boleh share dengan kawan-kawan ataupun komen. Dan saya juga ada jual ebook, boleh tengok dekat link di bio, okey? So, kalau tak ada apa-apa, let's go.